Menyo sembahyang Jumaat ya. Iji sebenarnya nak mupu sembahyang, mupu sunat ayat ji. Sembahyang Jumaatnya yang kesunatkan barakat yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Barakat yang kedua hal ataka. Baik dah baca ayat lain tadi. Memang dan cok surat yang agak panjang. Itu kebiasaan kulhu apa inna a'tayna qul ya ayyuhal kafirun li ila fi quraisyin baik mesti kenyan dacok. Ya, dacok yang panjang, baik dacok law anzalna. Dengar law anzalna hadzal qur'an kam kenang tidak kun. Kenang ada rata-rata pasih hilangnya. Kenyan inggiu. Yang aturan roh itu bayang jamaah. Sembahyang Jumat rakaat yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua hal ataka. Kemudian menyukan bak surat-surat yang kawarid lagi kan makruh dapat panjang surah bak rakaat yang kedua ketimbang surat yang pertama. Rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kecuali bak surat sembahyang yang kawarid. Ya yang kawarid lagi sembahyang Jumaat. Jika lagi yang aturan padahal lebih panjang hal ataka ngan Sabbihisma rabbikal a'la nya ada upu. Nyan meuna imum yang kelingan berarti hana mafhum cid imum. Antai baca ayat kana hana mafhum cid. Yang je yang ke yang silipih ke. Nah, tu kena mafhum imum. Nyan ka. Keenam bahwa imam itu meninggikan suaranya dengan takbiratul ihram dan takbir lainnya. Allahu akbar. Ilong nyampi pikiran long cid ino. Rabbana walakal hamd. Bapa kedanya wa sino ka. Putra. Nyo dan budak berarti yang payah pelajari kembali silo. Nyan mubalik. Kana? Sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamd. Urang lebo sah, Rabbana walakal hamd. Jadi mubalik itu kan orang berat tahu mubalik orang yang menyampaikan suara. Nyan kan hana mesti sira urang. Mesti hana deuh no sampai dia na 50 bosa. Mik hana alat pengeras suara. Maka hana deuh ke deh. Maka mesti 10 bosa deuh. Urang sah ke 10 yang berarti nak guna balik terus. Kemudian dari 10 sampai ke 20 yang guna terus. Ya lagi ya. Berarti aku ni dah yang anak-anak pelak. Allahu akbar. Sebab tak haram. Orang bukan melayan. Di imum mesti haram yang kekli intak baca tentang ayat-ayat nanti tu. Budak awal ni kli ibarat yang baca ayat budak untuk mana pun hana. Pakai macam ni klik. Aku dengar imam merah klik. Oh. Macam ni aku boleh lemah. Boleh lemah. Kan waktu kahan tu mana boleh. Awal gerak tanya imam. Betul kan? Meo kana ananya nyan han betul. Dan ditanya waktu masa biasa apa tu betul kan? Kan tu boleh tanya. Nyan han betul. Tanya hanya tu Lanjut. Yang mufhum cid. Yang lelah du murung. Yang ke hantai ya buat tu. Ino itanya imum golong kebedah. Mantang lang sujud. Dia katanya ambil dah sujud. Kaka. Bela dah sujud dia. Kaka ina nama dia pahala jamaah kana. Anak bala kan tak ikut imum kata imum kena kontrol. Oh tak sujud jid berarti sembahyang. Kalau agak sujud. Ya, tak kepreh sujud. Kan? Nyan ka.